Solat pun perlu diperbaharui. Dia tak boleh solat ni kita main takat yang sama je. Okey, kita pergi kepada ayat 3 surah Al-Baqarah. Yang mana dalam ayat ketiga ni menceritakan 3 ciri orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, apa dia? Satu, allazina yu'minuna bil ghaib. Okey, orang yang beriman dengan perkara ghaib. Kemudiannya wa yuqimunas solah. Wa yuqimunas solah. Dan satu lagi adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey. Minta maaf. Mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang menariknya adalah dalam 3 karakter yang ada pada orang yang bertakwa ini, satu namanya yu'minuna, beriman. Yang kedua adalah yuqimuna, menunaikan ataupun mendirikan. Dan yang ketiga adalah yunfiqun, iaitu memberikan infak. Dalam bahasa Arab, ketiga-tiga perkataan ini dia menggunakan kaedah fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari' ini membawa 2 pengertian. Ada 2 falsafah. Falsafah yang pertama adalah menunjukkan sesuatu yang bersifat senantiasa ataupun sentiasa dan sentiasa berlaku. Maknanya kita sentiasa beriman kepada benda ghaib, bukannya bertempuh. Kita sentiasa mendirikan salat, kita sentiasa memberikan infak. Yang keduanya, dia ada unsur tajaddud ataupun pembaharuan. Dia ada unsur tajaddud ataupun pembaharuan. Artinya keimanan ini adalah sesuatu benda yang perlu ditingkatkan, perlu diperbaharui. Solat pun perlu diperbaharui. Dia tak boleh solat ni kita main takat yang sama je. Mesti ada perubahan. Begitu juga dengan infak, ada perubahannya mengikut kekuatan kewangan yang kita miliki. Dan seboleh mungkin kita tak naklah dari dulu sampai sekarang kita hanya memberi dengan kadar yang sedikit. Mesti ada peningkatannya, mesti ada pembaharuannya.